Assalamualaikum, selamat petang. Okey, ni rakaman untuk gold. First kali tanah yang sell dan siapa yang ada fokus buy, tanah yang buy. Okey. Mungkin ada yang baru subscribe. Thank you yang baru subscribe, thank you yang support, dan mungkin ada yang pening disebabkan open close price kita menggunakan ilmu angka sahaja untuk lakukan dagangan buy ataupun sell berpandu pada bigger time frame ke lower time frame. Dia sama aja. Apa teknikal yang puan pakai, sekurang-kurangnya dia mesti ada exit plan bila setup tu fail. Okey, jom kita tengok goal kita. Saya tak buat panjang analisis dan kita just peka saja open close price berpandu pada H4 daily, weekly dan monthly. Adakah gold masih lagi nak buat penurunan ataupun kenaikan berpandu pada analisis angka sahaja. Okey. First kali kita nampak gold dah buat high dan kita target dekat area 2499 is angka 10 dan sah 100 untuk angka sell. Mungkin ada yang tak faham, kita kena buat pecahan daripada sudut 4 angka depan sahaja. So contoh, kita tahu price gold berada di angka 1000, maksudnya 3499 is the highest yang terkini yang kita nampak. Maksudnya ini sah 10, 100, 1000. Senang orang nak faham. Sekarang ni pergerakan angka ratus sahaja. Depan kepala masih 3 dan tendensi dia nak pergi ke angka 4 tu ada. Bukan tak ada. Okey, untuk sekarang ni kita nampak, dan tanya siapa yang buy di area 3316. Siapa yang faham mungkin dia akan buy dekat sini ya. So dekat sini point dia mencari buy zone untuk mencari buy untuk hold ataupun retestment. So kena hati-hati bila kita nak hold position berpandu pada lower time frame, tapi bigger time frame mengatakan buy lagi. So dekat sini point kita mencari buy. Siapa yang ada wholesale boleh saja untuk set BE. Okey. So dekat sini kita nampak bila situasi jadi macam ni, apa tindakan kita yang pertama? Kita tengok pada daily semalam close reversal, mungkin ni retest untuk entry dan dia dah beri entry dan price dah buat kenaikan sebanyak pip ni dia buat kenaikan. So the next plan kita, apa tindakan kita bila market jadi macam ni? Mungkin dia nak buat all time high lagi ataupun dia nak bagi bigger time frame untuk entry. So dekat sini kita nampak ada perubahan angka baru daripada 34 dia jadi 33. Okey, kemungkinan 33 dia boleh test balik 34 pun boleh, sebab market semasa kita tak tahu. Current market dia semasa kita tak tahu, kita benar believe untuk mencari buy ataupun sell berpandu pada open close price. So dekat sini kita nak jangkakan masih lagi momentum buy. Siapa yang pakai candlestick masih lagi momentum buy, dan ini adalah zone buy berpandu pada angka. Ini adalah zone buy untuk daily. So dekat sini dah bila hampa pakai angka, hampa dah ready dah. Bila pertukaran angka baru dan kita dah ada kita punya key kita 49 ataupun 99 untuk sell dan buy 16 ataupun 11 untuk buy. Point kita dan price dah naik banyak juga pip, so tak ada masalah. Yang sell pun banyak juga pip. Buy dan sell semua subjektif saja, yang penting kita tahu apa yang kita buat. Okey, untuk sekarang ni kita nampak momentum masih lagi momentum penurunan dan ada satu reversal dan ada gap dekat sini. So dekat sini kita nampak ini adalah zone support yang kemungkinan dia respect. Siapa pakai SNR pun boleh, tak ada masalah. Siapa pakai angka pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita tahu di mana zone yang kita nak TP, ataupun kita mencari TP zone sekurang-kurangnya dia berada di angka yang kuat. Contoh, salah satu contoh, dia price dah naik sampai 86, daripada 16 naik 86, 700 pip juga. So dekat sini is point dia untuk hold ataupun set BE ataupun dah langgar BE, dan price retest balik dan dia pergi ke area 4. Sebab tu open close price ni penting dan kita kena peka dekat area sini dulu.
Ni saya bagi ajar. Saya ajar macam mana kalau kita nak peka untuk price masih lagi buat kenaikan ataupun penurunan lagi. So dekat sini point kita yang pertama, kita kena tengok dia breakout tak zone 399. Saya sebut nombor 3 belakang ni je. Dan kedua, kita kena peka dekat sini dulu. Bisa angka buy dekat area 360. So dua ni is a point kita untuk mencari ataupun hold position siapa yang ada buy kat sini. Siapa yang sell kat sini, dia tak nak bagi candlestick tu break ni. Ni simple. Siapa yang pakai emo angka, dia tak nak bagi dia break di angka dalam ni. Dalam ni. Mungkin siapa yang tak faham, disebabkan apa? Dia kena beli ni. Buy price dah breakout zone ni, dia pull back, dia close dalam angka 4. So market berada di tengah-tengah, maksudnya price boleh naik sampai angka buy dan dia boleh close angka sell balik dalam ni. So apa planning kita dekat sini? Dia ada dua tendensi kita kena peka. Kemungkinan kalau tak lepas, dia boleh buat penurunan balik, ataupun dia lepas, dia akan test angka 9. Okay, mungkin dia terus naik macam tu, ataupun dia test dulu baru dia fly. So this is the point kita. Ini adalah map kita untuk sekarang ni. So macam saya peribadi, kalau price tergagal break ni, saya akan fokus sell di angka 49. 2349 ni maksudnya untuk sekarang ni, so kita boleh sell. Tapi dia breakout 5 saja, simple saja, cut loss saja. Ni sekarang ni kita nampak ni H4 ni close 5 saja, kita cut loss dan kita mencari sell di atas ni. Kalau dia turun kat sini, dia close balik dah ni, nanti kita akan tackle dekat sini. So dekat sini kenapa saya masih lagi nak fokus sell, disebabkan belief saya, dia walaupun pertukaran angka baru 33, saya nak tengok dekat area 399. Kalau dia tak lepas, price boleh pi dekat area 31 belakang, saya tak pasti. Maksudnya ada dua angka belakang dekat ni. Yang ni kita tak pasti lah. So dekat sini kita kena peka kemungkinan dia boleh pergi dekat 31 dot. So hampa hati-hati untuk hold position, sebab market tak kita tak pasti, tapi kita berjaga-jaga saja. Bila dia, kalau siapa yang fokus nak hold buy, kena peka kalau price pergi dekat area 31 dot. So dekat sini lah kena hati-hati. Ingat satu je, bila ada entry mesti ada SL. Hampa nak masuk sell, macam saya peribadi better fokus sell. Breakout angka 5 cut loss dan tunggu saja untuk mencari sell dekat area 399. Breakout cut loss sahaja, sebab angka 1 dia boleh mencari angka 9 dan price dah cuba. Mungkin ni dia test, kalau tak lepas dia akan test balik angka 1 ataupun buat pertukaran angka baru. Kita jumpa lagi next video. Thank you yang support. Ingat satu je, jangan full margin dalam Zoom. Kita jumpa next video.